Kecil ikut saya pergi shopping kita jalan-jalan. Jangan terbang, duduk diam atas tangan. Kita masuk kedai dulu, tengok-tengok baju. Biru ni cantik, you suka tak? Okey, saya bawa you pusing-pusing. Lepas tu kita balik. Nampak tak? Seekor lalat duduk elok atas tapak tangan saya. Dia tak gerak pun. Kita bawa dia jalan-jalan terus ke meja makan. Saya nak makan nasi lemak ni, jadi kita kongsi rezeki sama-sama. Tengok dia tengah rasa nasi tu. Kecil je bahagiannya, cukup untuk dia. Sedap kan? Dia makan sikit, saya makan banyak sikit. Kadang-kadang rezeki kita kongsi, rasa pun jadi lain. Ini ayam peliharaan awak ke? Ya, saya bagi nama dia Lalat. Lalat lompat ke tapak tangan kanan. Wah, dia betul-betul ikut cakap. Jinak kan? Hebatnya. Saya tak sangka lalat pun boleh jadi mesra macam ni. Selagi dia tak ganggu orang, biar je. Sonok ada teman sekecil ni. Memang comel. Bangun. Lalat, kau mana lah? Oi, mana kau sembunyi ni? Ya Allah. Lalat. Aku terpijak kau. Maafkan aku tak sengaja. Kenapa kau tak elak? Aku baru nak bagi gula lagi pagi ni. Lalat, bangunlah. Jangan buat aku macam ni. Kau tahu tak aku sayang kau? Kita baru semalam nonton drama sama-sama.